Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan melakukan tugasan kedua bagi kursus pengajian Akhlak Islamiah dengan kod kursus PIMK 3243. Yang ini bagi tugasan dua persembahan dengan tajuk yang saya pilih iaitu menangani isu puli dan gangsterism menurut pandangan tokoh Imam Al-Ghazali. Jadi sebelum saya kupas dengan lebih lanjut tentang isu yang saya akan bawa pada hari ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang tokoh yang saya pilih iaitu Imam Al-Ghazali. Nama sebenar beliau ialah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan juga dikenali sebagai Hujjatul Islam. Jadi Imam Al-Ghazali ni pakar dalam bidang falsafah, akhlak, tasawuf dan penyajian jiwa iaitu Tazkiyatun Nafs. Jadi antara karya utama beliau yang masyhur ialah Ihya Ulumuddin dan Tahafud Al-Falasifah. Seterusnya, suka juga untuk saya kongsikan sedikit sebanyak tentang kepribadian Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ni seorang yang sangat mencintai ilmu dan kebenaran sejak beliau kecil lagi. Dan kemudiannya, Imam Al-Ghazali turut pernah mengalami krisis spiritual lalu meninggalkan jawatan tinggi demi mencari hakikat kehidupan. Kemudian, Imam Al-Ghazali juga mengutamakan pembersihan hati dan jiwa sebelum menyampaikan ilmu kepada orang lain. Maksud Imam Al-Ghazali mementingkan kebersihan dalaman lah daripada kebersihan luaran. Kebersihan hati lah. Jadi kemudiannya ialah mewakili keseimbangan antara ilmu rasional dan rohani. Sekarang kita sudah sampai kepada isu untuk saya kupas iaitu isu yang akan saya bawa pada hari ini ialah gejala buli dan gangsterism. Jadi kita mulakan dengan pengenalan. Jadi gejala buli dan gangsterism dalam kalangan pelajar dan remaja kini sebagaimana kita tahu semakin meruncing. Ada pertambahan kes hari demi hari. Jadi masalah buli dalam kalangan pelajar di negara kita ni merupakan isu yang serius lah dan mesti ditangani dengan segera. Kerana ini melibatkan nyawa, melibatkan manusia, bukan harta benda, melibatkan nyawa, melibatkan orang. Kerana buli dan gangsterism ni berpunca daripada manusia sendiri. Dan seperti mana yang kita tahu, gejala buli dan gangsterism bukan hanya melibatkan keganasan fizikal semata-mata, malah turut melibatkan lisan dan juga emosi. Kemudian maka adalah tekanan sosial dan sebagainya. 7 pelajar Maktab Rendah Sains Mara di Nibong Tebal, Pulau Pinang yang didapati terlibat dalam kejadian buli fizikal termasuk bersubahat dengan perbuatan itu akan ditamatkan pengajian. Menurut Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Datuk Ashraf Wajdi Dusuki, keputusan itu berdasarkan syur dibuat Jawatan Kuasa Disiplin MRSM. Menerusi Facebooknya, Datuk Ashraf berkata beliau tidak bersetuju agar peluang kedua diberi. Ini kerana sejak dari awal diamanahkan sebagai Pengerusi Mara, beliau telah berulang kali mengingatkan dan menegaskan prinsip you touch, you go. Jelasnya, tiada kompromi dan tiada tempat untuk pembuli dan apa jua bentuk budaya buli di mana-mana institusi pendidikan Mara termasuk MRSM. Sebelum ini, tular video memaparkan sekumpulan pelajar lelaki sebuah MRSM di utara tanah air menghempap kepala dan badan seorang pelajar lain dalam keadaan tertiarap di atas katil. Remaja lelaki berkenaan turut dilihat disebat dengan tali pinggang pada punggung. Polis sebelum ini memaklumkan telah mengenal pasti 7 pelajar disyaki terlibat dalam kes buli berkenaan. Kejadian itu disahkan berlaku tahun lalu namun hanya terbongkar setelah video kejadian. Jadi di sini kalau boleh lihat saya dah telah paparkan beberapa kes yang berlaku tidak asing lagi di telinga kita sebagai masyarakat Malaysia, iaitu antaranya di sini adalah kes buli yang berlaku di sekolah menengah, ini MRSM, dalam kalangan pelajar sekolah menengah sendiri. Dan yang kedua di sini saya bawakan juga tentang kes pelajar di IPTA, iaitu di UPNM yang melibatkan kes pembulian sehingga membawa kepada kematian. Zulfarhan Osman Zulkarnain yang disahkan meninggal dunia akibat didera. Pelajar-pelajar ini telah buat keputusan untuk mendapatkannya dengan cara kekerasan. Seluruh tubuh beliau daripada dada sampai kaki ibarat main cacat lah. Saya tak boleh maafkan budak-budak tu sehinggakan kemaluan arwah pun disereka depan dan belakang. 90 kesan luka lecur pada seluruh anggota badan mangsa.
Jadi setelah saya paparkan gambar-gambar, contoh-contoh gambar yang berkaitan kes buli dan gangsterism yang telah berlaku ni, persoalannya apakah punca berlakunya gejala buli dan gangsterism ni sebenarnya. Jadi antara apa yang telah saya kumpul dan apa yang saya dapat daripada hasil carian saya, yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya yang negatif. Kerana apa? Bila kita hidup, saya sebagai pelajar sendiri, saya tidak asing lagi dan saya tidaklah menidakkan bahawa pengaruh rakan ni merupakan pengaruh yang sangat kuat. Jadi bila ada kawan yang pengaruh yang negatif, maka tidak mustahil untuk seseorang itu melakukan gejala buli dan gangsterism ini. Dan yang kedua ialah kekosongan jiwa dan kurang kasih sayang. Kerana jika kita lihat antara budak-budak ataupun pelajar-pelajar yang melakukan gejala buli ni dan gangsterism, kebanyakan mereka mempunyai masalah kekeluargaan ataupun mereka ni kurang kasih sayang. Jadi mereka melakukan perkara-perkara ini mungkin untuk mendapatkan perhatian orang ramai. Itu mungkin salah satu sebabnya. Yang ketiga mungkin disebabkan oleh ketandusan nilai akhlak dan agama. Mungkin disebabkan hati mereka itu tidak dipenuhi dengan ilmu-ilmu agama, menyebabkan tiada kesedaran dalam melakukan perkara-perkara kejahatan sebegini. Dan yang terakhir ialah disebabkan ketagihan kuasa dan dominasi sosial. Kadang-kadang yang berlaku gangsterism di IPT ataupun di sekolah ini, mereka ingin mendapatkan kuasa ataupun ingin menunjukkan diri mereka merupakan orang yang besar dan perlu dihormati dan sebagainya. Jadi kita terus kepada pandangan Imam Al-Ghazali terhadap akhlak jahat seperti buli ni lah yang telah saya terangkan di slide sebelum ini, seperti buli dan gangsterism. Jadi dalam kitab ataupun karya Imam Al-Ghazali, iaitu Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menekankan bahawa semua bentuk kezaliman dan kekerasan terhadap manusia lahir daripada, yang pertama ialah hati yang kotor dan yang kedua jiwa yang tidak ditarbiah. Jadi macam mana dikatakan lahir daripada hati yang kotor ni? Iaitu yang pertama, seorang itu memiliki sikap kabur, ini sombong. Kemudian ada hasad dengki, iaitu sentiasa iri ataupun tidak puas hati dengan kelebihan orang lain. Jadi yang ketiga ialah ada ghadab, iaitu marah yang melampau. Dan yang keempat ialah perasaan gelojoh pada kuasa. Ini tamaklah terhadap kekuasaan. Jadi potongan kata-katalah daripada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berbunyi, sesungguhnya hati itu umpama cermin. Apabila ia dibiarkan kotor, maka tidak akan terpancarlah kebenaran padanya. Itu yang pertama, hati yang kotor. Manakala yang kedua ialah jiwa yang tidak ditarbiah. Macam mana kita katakan jiwa itu tidak ditarbiah? Yang pertama ni, buli dan gangsterism ni adalah simptom luaran kepada jiwa yang sakit dan tidak mengenal Tuhan. Jadi daripada macam jiwa yang tidak terbiah ni macam tiada input yang baik, maka output yang keluar tu pun tidak baik lah. Sebab tiada input yang positif masuk dalam jiwa seseorang tu. Jadi di sini seterusnya ialah penyelesaian menurut Imam Al-Ghazali. Jadi pertama antara penyelesaian menurut tokoh ini adalah berkaitan dengan tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa. Yang kedua ialah membersihkan hati daripada penyakit rohani melalui muhasabah, taubat, zikir dan muraqabah. Dan kemudiannya ialah guru sendirilah perlu membimbing murid untuk kenal diri, kenal Allah dan sedar kesan dosa yang mereka lakukan. Akibatnya dan kesannya mereka kena fikir bukan kepada diri mereka saja, malah masyarakat dan juga keluarga yang terlibat lah. Jadi seterusnya antara metod lain lah yang yang boleh kita gunakan daripada pandangan Imam Al-Ghazali ialah menghidupkan ilmu tasawuf dan penyucian jiwa. Jadi dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa kemerosotan akhlak berpunca daripada hati yang sakit dan tidak disucikan lah. Jadi yang pertama ialah penyelesaian dengan mujahadah an-nafs, ini memerangi nafsu. Menurut Al-Ghazali, antara tugas utama seorang muslim ialah melakukan mujahadah terhadap nafsu yang cenderung kepada kejahatan. Jadi buli, dendam, suka menunjuk kuasa atau menjadi gangster, ini adalah satu refleksi lah daripada nafsu yang tidak terkawal. Jadi yang kedua ialah dengan
tazkiyatun nafs, ini penyucian jiwa. Dan tadi kalau kita dah perangi nafsu, kita kena, yang kedua ialah kita kena sucikanlah balik jiwa kita. Jadi penyakit hati seperti riya, ini beramal kerana manusia, ataupun hasad, ini dengki terhadap nikmat orang lain, ujub dan takabur ni mestilah dihapuskan melalui zikir, taubat, muraqabah. Ini muraqabah ni rasa kita ni diperhatikan Allah, dan muhasabah lah, menilai diri secara berkala. Macam muhasabah lah, macam kita ni dah cukup baik ke, macam cukup ke amalan kita. Kalau tak cukup, tambahlah amalan. Kalau kita ni banyak buat dosa, dengan muhasabah kan, kita fikir kita banyak buat dosa, maka taubatlah. Dan kemudian tadi bila kita dah melakukan penyucian jiwa, maka yang ketiga ialah pembukaan sifat mahmudah. Kita nak terapkan balik sifat mahmudah dalam diri kita. Jadi Imam Al-Ghazali ni menyeru agar individu ni membina sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, yang ini membuat sesuatu hanya kerana Allah. Kemudian tawakal, yang ini menyerahkan hasil kepada Allah selepas usaha, sabar dalam menghadapi ujian tanpa melawan dengan kejahatan. Kadang-kadang kita macam contohlah macam seseorang tu dia kena bully masa umur dia muda lagi. Jadi bila dia besar, dia macam tidak berterima kenyataan tu. Jadi dia balas balik apa yang dia kena bully tu kepada orang lain dengan dia membuli orang lain. Jadi sifat sabar tu tak ada lah dalam diri tu. Jadi kita ni kena buat sifat mahmudah lah dengan sabar. Dan kita contoh macam kena bully kan, kita kena yakin bahawa ada hikmah lah di sebalik apa yang berlaku, dan kita kena sabar dengan apa yang telah jadi kat kita, dan insyaAllah apa yang terjadi itu Allah akan balas lah dengan apa yang setimpal. Kemudian ialah zuhud, tidak terlalu cinta dunia dan kedudukan. Kita kena rendah diri lah. Jangan mencintai dunia melebihi cinta kita kepada akhirat. Dan apa kaitannya dengan bully dan gangsterism ni? Jadi jika seorang ni membina sifat mahmudah, dia tidak akan menyakitilah orang lain demi kuasa, ego atau pengaruh. Jadi macam orang yang menindas orang lain ni hanya sebenarnya untuk kuasa ataupun dengki lah, dia ada masalah hati tadi. Jadi orang yang banyak sifat mahmudah ni takkanlah menindas orang lain ataupun menyakiti orang lain. Jadi akhirnya sampai juga kita kepada sesi rumusan dan yang terakhir. Jadi apa rumusan yang kita boleh dapat daripada sesi perbincangan kita pada hari ini? Okay, pertama ialah Imam Al-Ghazali ni telah membuktikan bahawa penyelesaian isu akhlak bukan semata-mata dari sudut luaran je, tetapi bermulanya dari dalaman manusia. Maksudnya kita nak betulkan yang luar, kita kan mesti betulkan daripada dalam jiwa kita sendiri. Dan yang kedua ialah ilmu yang tidak diiringi dengan penyucian jiwa hanya akan menambahkan kesombongan dan kerosakan. Jadi kalau macam hari-hari kita menambah ilmu kan, kita macam belajar ilmu baru tapi kita tidak melakukan penyucian jiwa seperti zuhud kan, kita amalkan sifat mahmudah kan, zuhud ataupun kita muhasabah, mungkin akan menambahkan lagi kesombongan dan kerosakan. Maksudnya kita rasa kita punya ilmu ni terlalu tinggi, dan bila kita rasa ilmu kita tinggi, mulalah hadir sifat sombong, mulalah hadir bangga diri dan sebagainya. Jadi antara akhir ialah guru pendidikan Islam lah. Kita lah sebagai guru pendidikan Islam, bapa guru ni kan, perlulah mengambil inspirasi daripada tokoh ni, ini tokoh Imam Al-Ghazali sendiri, untuk membina generasi murid yang berilmu, beradab dan bertakwa. Kita sebagai guru bukan hanya nak mendapatkan seorang pelajar tu yang hebat dari segi akademik semata-mata. Sebab orang kata ilmu tanpa adab hanyalah sisi lah, macam kalau berilmu tapi tak beradab memang tak berguna lah, macam tu. Jadi sebelum saya mengakhiri, tidak lupa juga saya hadirkan juga dan saya datangkan juga semua rujukan bagi sesi perbincangan kita pada hari ini dan hasil carian saya. Jadi boleh tengoklah kat sini antara rujukan yang saya cari dan saya gunakan. Baiklah, itu saja untuk perbincangan dan pembincangan saya pada hari ini. Syukran jazilan dan terima kasih kepada siapa yang menonton. Semoga apa yang kita bincangkan, apa yang saya sampaikan ini bolehlah sedikit sebanyak membantu antum semua dalam menjadikan rujukan ataupun sebagainya. Jadi akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih dan saya minta maaf atas segala kekurangan, dan yang buruk dan kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri, dan yang lebih itu datangnya daripada Allah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.